Aku dah keluarkan dah tempurung tu. Ui, menyala lagi. Mungkin aku patut biarkan saja kot. Okey, aduh. Sisa makanan hari ni itu buah dukung, nasi. Hai, aku Ami. Dua ekor ni duduk tak senang. Nak lompat keluar daripada reban. So, aku decide untuk kurung. Kalau tidak, habis mereka keluar. Cakap habis depan rumah, depan pintu. Naik habis atas kereta. Calak habis. Sangkak ni sangkak kucing ni. Aku beli kat Shopee. Nanti aku letak link kat bawah. Sebab orang lain boleh je masuk bertelur elok. Depa yang jadi masalah, tak tahulah pasal apa. Hari ni nak ganti ayak minuman ayam. Aku guna ayak telaga. Ayak dalam reban satu. Ayak bawah pokok satu. Ni aku prepare siap-siap untuk refill ayak bawah pokok ni. Sebab ini tempat favourite mereka minum ayak. Cepat habis. Kemudian ayak dekat sini satu. Dekat kawasan tengah-tengah ni. Ayak ni kadang burung pun turun minum sini juga. So aku siram kawasan-kawasan kompos ni. Sebab nak bagi cepat kompos. Ini pun dah disiram ni. Pokok beri. Semalam aku tak tahan. Aku dah kutip. Walaupun warna dia tak gelap. Betul-betul first time pokok ni jadi buah banyak dan besar macam ni. Selalunya buah dia kecil-kecil je, aku tak sempat makan. Masam sikit.
Masam. Banyak jugalah. Buah ni pun dah masak dah. Ini warna tak masak. Ini warna masak. Ini semua dah masak ni. Tapi ini buah muda. Buah ni aku tak tahu nak makan macam mana. Orang buat jeruk ke? Sebab kalau makan saja masam gila. Dan dia bergetah. Ada getah putih. Tulok pertama hari ni. Telur dia ni. Sebab selalu kalau telur panjang macam ni, telur dia. Yang belakang tu, berjalan rata tu, tak bertelur lagi. Baru ganti saja yang dah kotak. Dia marah. Sebab yang ranking nombor 7 tu masuk tempat telur yang tengah. Tempat telur tengah tu tempat favourite dia bertelur. Ada 2 biji panjang macam ni. Selalunya telur panjang macam ni 2 biji telur merah. Esok pagi aku tunjuk. Aku nak buat kopi special esok. Stay tune. Aku nak kupah, nak ambil sabut, nak asapkan kandang. Tengok gelap macam nak hujan malam ni. Okey. Siap. Ni sabut. Ni nyok. Esok aku akan belah 4 biji ni bagi dia makan. Sebab yang lama ni pun dah kering, dia tak makan dah. Aku bakar 2 tempat saja, boleh halau nyamuk semua ni. Hujan dah renyai-renyai. So, bye. Jumpa lagi nanti. Aku belayam. Aku lupa, aku letak tempurung dalam tu. So, bila aku kipas, terbakar lah pula. Asap dah kurang. Aku dah keluarkan dah tempurung tu. Ui, menyala lagi.
Mungkin aku patut biarkan saja kot. Okey, aduh.